Hai, selamat pagi. Bersama saya Nur Amanda, wartawan PPSS. Hari ini adalah merupakan hari terakhir Sari Sukan Sekolah tahunan. Baiklah, acara hari ini berlangsung adalah 100 meter bagi lelaki dan perempuan. Dan paling special sekali adalah guru juga akan berlari bersama nanti. Baiklah. Baiklah, acara yang kita nanti-nantikan telah tiba, iaitu 100 meter bagi cikgu lelaki dan perempuan. Jom kita saksikan bersama-sama. Bersama saya sekarang, pekerja kantin sekolah SMK Merbau, pemenang acara untuk hari ini. Saya nak tanyalah perasaan mereka selepas memenangi acara hari ini. Dipersilakan kakak. Perasaan kami orang sangat-sangat gembira dan semoga tahun depan lagi kami orang akan sentiasa menjadi juara. Yeay! Hati-hati guru-guru SMK Merbau, pekerja kantin menguasai anda. Terima kasih. Nama saya sekarang adik Markana bagi pemenang tempat pertama bagi kategori lelaki C acara larian 100 meter. Saya tanyalah perasaan saudara selepas memenangi acara hari ini. Perasaan saya adalah sangat bangga kerana dapat memenangi acara ini. Apa pula harapan kamu untuk masa akan datang? Harapan saya adalah akan mewakili Sarawak. Wah, sungguh harapan yang besar ya guys. Terima kasih meluangkan masa. Bersama saya sekarang Abang Khairul, peserta terbaik lelaki kategori A. Saya tanyalah apa perasaan dia pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa sungguh gembira pada hari ini kerana saya dapat membuat yang terbaik lah untuk tim saya. Saya tanyalah apa harapan Abang Khairul? Abang Khairul kan last tahun ni kan. Nak tanyalah apa harapan di Abang Khairul untuk atlet-atlet Rumah Sukan Cendrawasih untuk masa akan datang? Alright, untuk adik-adik saya yang baru nak up ni, yang akan join sukan tahun depan, so usaha lebih lagi, training banyak-banyak, and jangan lupa kasih Cendrawasih champion lagi sekali untuk tahun depan. Itu saja. Terima kasih. Ingat, atlet-atlet Cendrawasih, pegang kata-kata Abang Khairul kamu semua. Terima kasih. Hai, bersama saya sekarang adik Franklin, olahragawan kita tahun ini. Saya nak tanyalah apa perasaan dia memenangi anugerah olahragawan tahun 2024. Persilakan. Okey, saya merasa bangga akan diri saya dan gembira juga kerana dapat ada rezeki dapat atlet terbaik kategori lelaki B. Saya nak tanyalah apa harapan kamu untuk masa akan datang? Harapan saya pada masa akan datang, harap saya akan terus kuat dalam bersukan dan meningkatkan prestasi saya dalam bidang sukan dan akademik juga. Oh, saya nak tanyalah ibu dia pula, apa perasaan puan dengan pencapaian anak puan pada hari ini? Okey, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam sesi temu bual bersama anak saya Franklin. Saya berasa bersyukurlah dan berterima kasih dan juga bangga dengan beliau, pencapaian beliau pada kali ini atas usaha beliau. Beliau mendapat gelaran olahragawan pada tahun 2024. Okey, tahniah. Dan semoga beliau terus memberi buat yang terbaik lagi untuk masa-masa akan datang ya. Okey, itu saja. Terima kasih meluangkan masa. Bersama saya adik Verena, pemenang anugerah olahragawati tahun 2024. Saya nak tanyalah apa perasaan dia setelah memenangi anugerah olahragawati pada tahun ini? Sangat banggalah sebab ini memang saya nak dapat dari tahun lepas dan tahun ni saya dah dapat.
Apa pula harapan kamu untuk masa akan datang? Tahun depan pun saya nak ambil olahragawati lagi untuk sekali lagi. Saya akan pertahankan olahragawati saya pada tahun depan. Wah, terima kasih kerana meluangkan masa. Bersama saya sekarang Cikgu Bawang, Ketua Rumah Sukan Cendrawasih dan juga atlet-atlet Rumah Sukan Cendrawasih. Hari ini saya nak tanyalah, apa perasaan Cikgu Bawang tentang pencapaian-pencapaian atlet-atlet Rumah Sukan Cendrawasih? Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas kerjasama semua guru, semua atlet Cendrawasih dan di atas komitmen semua, kerjasama semua yang sangat padu, sangat jitu menyebabkan kami boleh mengekalkan kejuaraan pada tahun lepas dan 2024 menjadi juara semula. Saya nak tanyalah, apa harapan cikgu untuk masa akan datang? Pada masa akan datang, pada tahun 2025, Cendrawasih akan terus mengekalkan kekuatan dari segi atlet, guru-guru dan semuanya sekali. Wah, jaga-jaga ahli rumah sukan yang lain. Cendrawasih mungkin akan mendahului untuk masa akan datang. Terima kasih kerana meluangkan masa. Sekian saja TV PSS Merbau. Saya Nur Fariska, wartawan TV PSS Merbau melaporkan berita TV PSS Merbau. Sekian, terima kasih dan jumpa next year. Bye-bye.